Hi guys, welcome back. We're back. Kita hari ni third day kelas untuk sem baru. Face to face punya kelas lah hari ni. We're baru back, third day. guys. Patutnya kita nak buat podcast tapi macam masa tak cukup. So kita akan buat what's in my bag. Ada gap sejam je. What's in my bag? Ya, betul. So kita Action. ada Apa ni? what's in my untuk ni tamil. Untuk Siapa nak start dulu? Daniel dulu. Oh, aku dulu ke? Anis Dania. Kita dapat dia nama tu. Oh, okay, Anis Dania. Okay, kita ada Anis Dania. Saya bersaiz ini. Lekat kat sini. Oh, lupa. Kau tak ada sebab tapi Pamel. Color bag dia sama dengan baju dia. Baju kucing. Ni buku. Buku. Okay. Lepas tu, tisu. Penting. Lepas tu, air. Air untuk Sikit hydrate. besar. Dalamnya ada banyak gula-gula. Ni lah pemakannya. Kipas weh, panas weh. Yang kau kasihan. Aku kasi tu gula-gula lagi. Banyaknya gula-gula tau. Lepas tu, ni limit Saya ada kan kau? Aku tak ulang ke kemarin. Tu tadi dapur. Ada kuih raya, guys. Dapat. Doktor. Tadi kita orang berpantun. Nanti Dania insert clip dia berpantun. Tak. Kita kan kena buat everyday kelas seorang yang akan buat pantun macam Dania buat tadi tu lah. Lepas tu, earphone. Kalau kelas online, tisu basah, foundation, cermin, charger. Dan sampah sarap. Sampah sarap tak payahlah. Kosong dah beg dia. Sampah semuanya. Besar ni je bag dia tapi dia boleh sumbat tu banyak gila. Ya, weh. Tu belum masuk botol lagi satu dia tu. Okay, next. Okay, next. Siapa? Natasha. Nur Alia Natasha. Okay, so dalam my bag ni kali hijau daripada Hush Puppies. Bersedak ah. Sedap. Dan ada banyak barang dalam ni. First sekali kita ada I punya card holder. Ada my phone. Ada powder foundation. Ada 2 tisu memandangkan sekarang musim sesama. Mimi perlukan tisu, Dania perlukan tisu, Jeep perlukan tisu. So kita ada backup lah kalau Dania punya habis tadi. Lepas tu ada calculator. Ada kipas juga daripada Armgrass guys. Lepas tu ada kunci kereta. Lepas tu kita ada ni kitchen Dania beli dekat Hanoi. Mulut dia gini. Lepas tu ada wired earphone sebab kenapa nak pakai Bangla. Kenapa nak pakai Bluetooth? Kenapa nak pakai Bluetooth kalau boleh pakai wired kan? Wired lagi in style sekarang. Ada power bank daripada Gojodok. Ada lip oil. Lip oil daripada Dezome. Kod caramel drip. Murah je guys, seronok. Lepas tu ada Maybelline lipstick from Maybelline. Kod dia 65 kod irresistible. Lepas tu kita ni sebenarnya minyak angin girly. Kita selalu sakit ke apa ke. So kita ada 2 backup. Yuyi untuk sakit perut. Yang ni kalau pening kepala, macam serabutnya apa benda lecturer ni cakap kan. Ke ada bangang-bangang mana yang tengah cakap kat belakang ni macam tak penting. Kita pakai je benda ni. Taruh dekat mulut dia, taruh dekat kepala kita. Lepas tu, betul lah bos ya. Ya banyak weh. Lepas tu ada benda auto body ni untuk fit check. Ada, ada plaster in case apa punya hati terluka. Lepas tu, dah. Lepas tu ada iPad. New iPad. Okay. Colour pink guys. Cute kan? Lepas tu ada
Panji kasihlah Sam masa nak jawab final sebab kita suka pinjam janji. Panji yang ni. So dia belikan satu kotak lagi kasih untuk kita semua. Lepas tu so dalam ni ada sampul duit raya. In case kalau tiba-tiba ada macam budak macam kan nak duit raya, budak yang terencat. Budak yang terencat kita nak kan nak duit raya. Oh, okay, you belakang ni. So, kita ada banyak lah sampul duit raya. Yang caji tu. Cantik kan? Yang raya Cina tu. Cina, dia punya yang raya edition kan kecil je. Pendek, kecil. Kita hari tu kita jumpa Lewis Hamilton. So, kita ada dia punya pin, enamel pin. Lepas tu ada voucher Mixu. Tak ada expired date tau. So kita boleh pergi beli. Aku ada like berapa? RM7, RM8. Aku ada banyak gila ni benda ni. Ya. Oh betul-betul. Tak ada. Lepas tu last kali kita ada driver's card daripada Williams. So tu je, this is all the essential things. Kena bawa everyday lah. Lepas gila tu Risma Ruzaini punya ni. Tapi dalam isi tak tebal pun. Kita je. Next. From Aljanite. Yup. We go to Najiha. Woot woot. Hi guys. Depan sini. Ni best sekolah saya sebab saya ni takut skoliosis. Okay guys. Guys, bersedia. Benda yang first dalam beg saya. Botol air. Bukan satu, dua ya. Ni satu air panas. Ni air masak. Air panas saya apa je? Tumpah sikit lah. Okay. Ni saya punya pencil box. Aku pula nak tolong. Calculator saya. This is my calculator. Calculator dia cantik. Colour biru. Ada yang macam colour pink juga. And colour putih. I like this colour. It's like pastel. Okay, ni kunci bilik saya. This is my kunci. Dua je. Yang ni jangan bagi. Lepas tu ada lip balm, ada banyak juga Ni sunscreen from BOJ. Ni sama dengan aku. Yang ni all time favourite lah. Maybelline. Yang ni tak pakai sangat sebab tak suka. Oh, sebab tu dah ni ambil. Power bank. Warna purple. Wait. Wallet. Adalah sikit duit dalam. Lepas tu yang ni cermin. Warna purple juga. Lepas tu ada buku. Ada coklat. Kacang guys, kacang. Lepas tu ada jaki-jaki. Lepas tu ada sampah pula nampak sorry. Buku. Ni buku untuk hari ni. Tak tahu. Aku dah kasih tahu kau punya iPad. Kejap last. And this is my iPad guys. Guys, dia ada iPad tapi tak tahu lah kenapa dia nak pakai buku juga. Orang selalu move forward kan kita pergi ke cute. Orang selalu macam ke depan kan, to the future kan. Dia dah ada iPad, instead of pakai iPad dia nak ambil nota pakai buku. Tak tahu kenapa. Tak tahu dia masak lagi. Dah sekarang. Dok beh. Dah habis dah ke barang kau? Habis dah. Okay. Dah habis. Sapu tangan. Sapu tangan warna purple. Okay, dah tu je. Dan sampah je. Sampah. Tu mak aku bagi aku salam. Banyaknya sampah dia. Okay, aku nampak. Apa? Ni guys. Mirror underwear. Untuk dia tengok. Last time dia bawa cermin sampai 3 ke 4. Cermin dia bawa. Untuk satu orang tengok. Spek dia untuk melihat kecantikanku. Ni pen dia yang sama macam Nat tadi. Lagi? Tak ada dah.
Lagi. Dia ada ni juga. Okay. Habis dah. Tak ada apa-apa. Okay, Mimi's turn. Mimi. Ni bag saya. Bag ni beli dekat PD. Kita daripada depan tak ada barang. Dia nak mic je. Kat depan sini tak ada barang. Dekat sini tu kita ada apa lagi dekat sini? Kita ada ni. Yang ni orang cakap Encik sumpah House. seronok bodoh. Best. Yang ni sumpah best gila dah. Tapi aku rasa macam bau Busuk macam, sikit kan. Ha. Tak tahu dia dalam kod apa. 06. Mm-mm. This one sumpah best gila. Serius. Dia macam lip tint juga. Ya, betul. Sebab Fixing tin. Okay guys, lepas tu kita ada ubat sesama sebab memandangkan semalam nak suruh aku makan ubat sesama. Korang tahu tak kisah ubat sesama ni? Kau nak tengok tak cara dia makan ubat macam mana? Insert video. Korang tengok tak? Susah gila doa je nak makan ubat tu. Macam ambil masa je setahun. Itu kalau aku ada anak tu, dah pergi sekolah dah anak aku. Dia tak habis-habis makan ubat lagi. Yang Clementi kita call Bila? Ya, ubat sebab ubat ni lah. Dia macam ubat tidur. Oh ya. Ni cerita 2 hari lepas. Dia Tak keluar. Aku cakap tak keluar. Dia sangkut. tak tu ada orang nak masuk tu. Cerita 2 hari lepas kita orang ni nak pergi makan. Dia sebagai lawan lain kita nak pergi makan dia kat rumah. Lepas tu kita orang call sampai ke Snapchat, WhatsApp semua kita orang call. IG, Telegram. Ibarat hari terakhir aku dah aku rasa. Dia tak angkat-angkat. Lepas tu dia masuk kereta dengan muka tak bersalah dia cakap macam ni. Kalau aku macam aku dah dari bumi ni je. Dia tak ada tidur, tolonglah minta dengan aku. Aku ada lagi satu kotak tau. Jangan risau. So dekat sini kita ada Wardah. Woohoo. Kod apa kod? Kod 23W. Putih siap. Warm ivory. Yeah bro. Okay, lepas tu kita ada marker pen. Sebab bawa untuk doktor tu tadi. Hari tu kan dia minta. Kan last dia minta kat Firas. Dia minta, dia cakap dia lupa nak ni. Lepas tu kita ada iPad yang guna Note Plus, saya tunjuk lah. Macam tu. Lepas tu kita ada tissue. Note Plus tu siapa suggest? Mestilah ni. Yeah, Kau boleh jadi duta weh. Aku sanggup sebenarnya jadi duta Note Plus. Really? Ya. Okay. Takut Note Plus lah tak nak kau. Ni kalkulator sama dengan Z. Kita bawa benda-benda mesti. Korang rasa aku patut lah tukar kalkulator? Serius. Patut. Komen down below. Komen down below. Patut ke tak aku tukar kalkulator? Lepas kita ada kabel sebab aku FOMO dan dia bawa kabel juga. Lepas tu kita ada yang orang punya je. Kau rasa tersusah tu? Kita ada Apollo. Siapa nak Apollo? Tak nak. Lancur. Lepas tu kita ada kacang Syai bagi. Mana kacang Lepas tu? tu kita ada kita pun kita ada Yui. Sebab kita ni minyak angin girly. Kena ada minyak angin everywhere whenever we go. Every minyak angin lain dia punya function. Allah cabut dah dia punya topi. Mulanya macam nyoi. Okay, tak ada dah kot. That's all from me. Thank you. Okay Welcome guys. Welcome back. Welcome back. So sekarang dah habis dah kita punya What's in my bag. Yeah. Sekarang dah pukul 1.21. Kita pun nak pergi surau nak pergi surau, nak solat Zuhur semua sebab kita ada kelas pukul 2 sampai 4. 4 sampai 6. 5.30 sampai 7.30. Korang figure out sendiri macam mana tu kan. So kita nak beredar lah sekarang. So kalau korang nak tengok lagi, tak payah komen lah sebab kita orang akan buat sendiri. Kita tak perlu kan. Kita orang komen korang. Ya. Tak adalah perlu kan. Tapi macam tak apa, kita orang dah fikir, kita orang dah ada list lah konten apa nak kena buat lepas ni. So lepas tu apa pasal? Lepas tu ya Allah, dia nampak kita buat konten lagi tu. Babi malu siut. So I think that is the end of this a video. Hari ni bukan vlog, hari ni video. Konten lah betul lah tu. So
We'll see you guys in the next video. Bye. Very cutesy, very demure, very mindful. Ada sepet mata. Untuk melihat kecantikanku. Sakit hati lah.